Dah siap? Upin! Ipin! Sini! Tolong akak! Ya, Kak. Ada apa? Ambil barang-barang ni, bagi Atuk. Baik. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Makanan untuk Atuk ke tu? Ini ada lauk untuk Atuk buka puasa. Dan ini kuih raya yang Atuk pesan dari Akak. Atuk ingat tak apa buka di surau je. Tapi korang dah bawa makanan ni, bolehlah Atuk berbuka di rumah. Betul lah Atuk dapat jiran macam korang. Hari-hari dapat makanan. Opah kata beri makanan pada orang berpuasa dapat banyak ganjaran pahala. Betul. Terima kasih Daun Keladi. Bila-bila bawa lah lagi. Atuk keluarkan kuali ni. Nak masak duduk ke? Cepat betul dah nak masak. Yelah. Cepat masak, cepatlah Atuk boleh pergi bercuti. Atuk nak pergi bercuti puasa-puasa ni? Apa salahnya? Bukan Atuk nak pergi makan-makan. Kali ni, Atuk nak merasa berpuasa dan beraya di bandar pula. Atuk bawa dodol dengan kuih raya ros bidadari ni sekali. Biar orang bandar rasa. Oh. Patutlah Atuk beli banyak. Atuk nak pergi mana sebenarnya? Atuk nak beraya di rumah Badrul. Nak ikut Atuk, nak ikut. Cacik, kamu pula. Okey. Ya. 2-3 makan kerang. Mana semua orang? Ya Allah, semua janji mau pergi bazar Ramadan sama-sama. Boleh jadi kawan-kawan sudah lupa sama kita. Ya. Hai Cacik. Maaf, Meme. Aku sudah pergi ke bazar dengan ibuku. Ini ada kue, aku beli buat kamu. Yeay, saya suka. Terima kasih ya, Susanti. Iya, sama-sama. Untuk saya, tak ada ke? Ya ampun, aku lupa buat kamu. Maaf ya, Jarjit. Tak apa, Jaji. Aku bagi kau ayam goreng. Nah, ambillah. Marvelous. Yeay! Mahir, kau tak berniaga ke? Dah tutup kedai. Aku baliklah awal. Ayam goreng aku habis terjual. Orang ramai sangat. Nasib baik kita dah beli kan, Intan Payung? Aku yang beli, bukan kau. Sama je. Hayya, sudah lambat. Buat apa datang? Janganlah marah, Mimi. Kita orang ada kerja tadi. Betul. Besok je lah kita pergi bazar Ramadan. Hari ni dah tak sempat. Janji ya? Janji. Kawan-kawan, esok pagi datang rumah ambil kuih. Semua dah siap. Susanti, kau raya mana tahun ni? Mungkin pulang ke Indonesia. Aku tak ke mana-mana. Raya tahun ni, Daddy nak buat rumah terbuka. Kawan-kawan semua datanglah. Alamak, terlepaslah kita orang. Aku dengan Upin tak di sini. Korang nak ke mana? Nak ke bazar. Buat apa? Kita orang ikut Atuk ke bandar. Beraya bersama Abang Badrul. Biar
Ya, betul. Opa bagi ke? Mesti bagi punya. Yah, kasihan Opa sama Kak Ros ditinggal. Lebaran nanti nggak ada kalian. Kita orang Cina, bila raya kumpul satu keluarga untuk makan besar. Banyak seronok. Makan ramai-ramai. Tak apa, sekali-sekala. Kalau Opa tak bagi pergi, kita orang tak pergilah. Tak ada hal pun. Mesti tak dapat pergi. Hai. Boy! Cakap lah. Takut nanti Opa marah. Opa tak marah. Cakap lah. Hei. Apa ni? Bisik-bisik. Dah azan tu. Cepat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dah, makan cepat. Lepas ni boleh pergi surau sama-sama. Kita orang boleh pergi sendiri. Ya, boleh. Tapi, kan seronok sahur sama-sama, buka puasa sama-sama, ke surau terawih sama-sama, cari pahala sama-sama, nanti raya pun sama-sama. Keluarga yang selalu bersama adalah keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Faham? Faham? Ni kau punya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya punya. Mana? Dah sabarnya. Macam tak ada. Alamak, terlepas pandang lah ni. Tak apa. Ada lagi kuih yang sedang masak. Esok akak bagi. Yalah. Maaf ya, Caci. Tak apa. Pen, korang jadi ke hari ni? Apa? Tak ada apa-apa. Kenapa, Ros? Ketuhan meletup. Terlalu panas agaknya. Ish. Itulah sebab guna tak berhenti. Banyak sangat ambil pesanan kuih raya. Nak untung lebih. Nasib baik tak terbakar rumah. Kalau tidak, puasa ke mana? Raya ke mana? Akak, banyak lagi ke kuih nak buat? Ada lagi separuh. Ini untuk Jaji. Tapi tak tahulah ketuhan ni masih boleh pakai ke tidak. Aduh. Dah, tak payah buat kuih lagi. Bagi je yang kita punya tu. Risau Opah kalau jadi apa-apa lagi. Kemas cepat. Baik, Opa. Kita orang nak ke rumah tu. Opa, boleh pergi. Pergilah. Atok, kenapa dodol warna ini? Biasanya dodol warna coklat, hijau atau kuning. Sedap ke tu? Sedap ke? Atuk yang buat. Mestilah sedap. Kejap lagi dah masak lah ni. Korang boleh rasa. Tak boleh. Kamu semua puasa. Saya sama Jajit saja boleh rasa. Marvelous. Tapi, kenapa dodol Atuk warna merah jambu? Cerita. Dodol dibuat dengan tepung beras. Ia ada berbagai rasa dan warna. Yang asli itulah yang coklat kehitaman. Sebab ia dicampur dengan gula merah. Dodol hijau dicampur dengan pandan. Dodol kuning ditambah labu. Dodol merah jambu ni pula Atuk tambah tambah dodol merah jambu ni pula Atuk tambah buah naga. Biasanya buah naga dimakan macam tu je kan, Atuk? Ya, betul. Atau orang buat air jus. Boleh jual dodol ni. Mesti laku. Makanan baru. Orang nak cuba. Kalau jual RM2, rugi Atuk. Tak payahlah. Aduh. Atuk, dodol ni meletup-letup.
dodol buah naga. Banyaknya duit akak. Duit untuk jual kuih raya. Oh, duit nak ke Indonesia dah cukup? Dah, Opah. Ros dah simpan siap-siap. Ini semua duit lebih. Nah, sebab tolong akak jual kuih raya. Oh, ya. Dapat duit. Banyaknya. Terima kasih, akak. Inilah ganjarannya. Tapi ingat, buat baik dan tolong orang bukan sebab nak harapkan ganjaran. Tahu apa? Kita orang tolong pun sebab nak dapat banyak pahala. Tapi seronok juga bila dapat duit banyak macam ni. Simpan duit tu. Alah, kita orang nak beli kasut baru. Buat apa? Nak jalan kat kampung je. Selalu pun korang pakai selipar. Tapi kali ni, kita orang nak beraya di bandar. Kenalah pakai kasut. Betul-betul nak ikut atur beraya bersama keluarga Abang Badrul. Apa? Kenapa monyok ni? Opa marah. Dia tak pergi-pergi. Apa Opah kata? Opa kata... Atuk tu jarang dapat beraya dengan anak cucu. Biar dia berseronok bersama keluarga dia. Kau orang janganlah kacau. Betul? Semua orang nak beraya bersama keluarga. Nak berkumpul beramai-ramai. Tapi kau berdua nak berjauhan dari keluarga pula. Dah tak sayang Opah dengan akak lah tu. Minta maaf, Opa. Itu orang sayang Opa dengan akak. Kita orang tak akan tinggalkan Opah dengan akak. Betul-betul. Kita orang nak beraya bersama Opah dengan akak. Sampai bila-bila. Betul lah apa yang Opah cakap tu. Dah, jangan sedih-sedih. Lain kali boleh ikut. Ya ke, Atuk? Iya. Raya sini je lah dengan kita orang. Lagi seronok. Betul-betul. Jom balik. Apa tu? Tak syok tengok rumah Atuk tertutup je. Sunyi sepi. Tak meriah raya. Alah, Atuk pergi kejap je. Dia mana boleh duduk lama kat bandar tu. Entah-entah hari ni Atuk balik. Dah tu, mari tolong. Kejap lagi kawan-kawan nak datang. Atuk dah balik. Yeay! Atuk! Atuk dah balik. Yeay! Atuk! Cepat balik. Atuk rindukan ayam. Itik. Jom, raya rumah